Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main mana, Dik? Oh, main ke rumah ni, Allah. Oh, nak main tengok rumah? Rumah ke saja ni? Rumah? Rumah. Oh. Main mana? Kita mari narun. Oh, boleh main masuk be. Assalamualaikum buat abang semua be. Kebiasa be dah saya duk lalu jalan saya bacok ni dah. Paling sebelah kiri nampaklah rumah ni, tapi rajin betul dengan tuai rumah ada. Alhamdulillah hari ni dengan izin Tuhan, tuai yang ada bermolek. Saya pun buat gapo lagi dah. Mari try video supaya nak abang-abang duduk Malaysia, Indonesia dan orang tempat terdiri boleh tengok besar sangat dah. Masya-Allah, comelnya gini. Masa ni nampak kayu, lepas tu nampak tajam-tajam ni lah. Hujan-hujan ni. Buat siapa masa nak pakai baju kain lemuk-lemuk, kain sejuk ni dek, kena brand apa? Muntaz. Itu yalah. Ni kita mai jumpa dengan seorang abang tuai rumah. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu mana be abang buat hadiah rumah lagu ni? Dan mula-mula tu hari kita tengok gambar masa kenal rumah song lagu ni. Tu masa kenal rumah song lagu ni masa nak buat. Kita pun tulis pelan udah lah tulis di kertas. Lepas tu kita buat kayu. Buat kayu tempel ke gapo tinggi rendah. Besar ni somdun ni dak ngadi. Lepas tu letak dan di satu buah rumah. Model buat model. Ya. Jadi beg yo ni abang tengok mana? Tengok dalam gambar itu. Oh, tapi dia ada tak contoh yang yo duk mana ni bentuk di Sumatera Barat Indonesia. Oh. Sumatera Barat ni kalau kita pergi daripada Kuala Lumpur ke Padang dan tu pergi ke Minangkabau lalu pakai ruyung. Jadi sini mudah-mudahan kata rumah ni dah. Rumah abang nak duduk dah. Insya-Allah kalau dengan izin Tuhan, jo tahu be dah. Sini ni nak akan jadi ke apa? Apun tempat pipitapan untuk orang mai tengok barang dulu-dulu be dah. Dulu hak kita sini, hak wilayah Tani Nara Jalan ni lah. Kalau kita sipai keris pun sipai hak sini. Lembing, gapo kelewek, banyak jandung, banyak karo lah. Kita boleh tengok barang ni dah. Ada dah, jual kita tengok be. Ni suasana hak anakku ni sikit lagi dah. Kalau dengan izin Tuhan ni, kalau ada rezeki kita akan boleh tengok dalam kuasa ni akan jadi pipitapan. Ni abang dia nak bawa pergi tengok tempat barang hok dulu-dulu, barang hok yo sipai ni. Oh, pitu yo pada dah be abang nak mari sunsi sunha tu. Tak leh lah yo kena makan rahat juga. Duk pula rahat tu lolon ni tu. Boleh be? Aduh. Itu besi gini. Aduh, masya-Allah, luar biasa betul-betul. Hok ni tempat sipai alat ni be? Masya Allah, beria weh. Tu, tengok tu. Kalau lama-lama saja dah. Kok tu pinung ke tu kerih. Tengok tu. Ni kok kerih. Aduh. Ni alat-alat ke apa ni? Puyuk-puyuk dah. Dia panggil mola bunga. Bunga apa lama ni be? Kalau be ingat ni. Ratus tahun. Ben ni kena nampak buat demah ni. Ni kendi. Oh, keni ah. Oh, tak pemah bengkel dah. Dia ni hak mula tok nye rumah. Mula tok iye. Tok nye tadi. Oh, hebat tengok ni. Oh, ni alat-alat keni ni dah. Alat-alat keni, kapok. Bagi lama-lama aja ni be dah. Bagi lama aja. Kapok wak belah kayu. Jamai dulu. Oh. Ya, sirinya dulu lah ni gaji dah. Ya. Dulu kapok. Ni alat lama-lama saja ni begal gitu. Ni punggung gapo be? Ni bagi pelak dah ni. Bagi pelik lagu kan. Bagi mata gapo mata tiga. Ya. Mata tiga mulut so. Mata satu mata so. Ya. Mulut so. Dibagi pelak lah. Ya. Jadi abang pun sipai. Ni super. Ya, Hak ni mata mulut saja, mata tak ada. Hak ni hak biasa. Ya. Hak ni biasa. Peketik ah. Peketik. Ya. Hak ni tak ada langsung. Ada juga dah. Pakai pinggir-pinggir tu kot tepi tu kalau kita tengok. Ni orang panggil wahru. Wahru? Rumah dulu kan ya. Wahru. Ya. Tu dia tiru wahru tu lah. Berapa lama ni beli? 100 tahun ni. 100 tahun tu. Ni hak pada nak royak kata tukar ke apa? Tukar cantong yang Ya. Tukar mah yang dulu buat orang mah kita buat ni. Oh, ni dah. Oh, hebat tengok sina molek. Ani dia celuk adine. Yo.
Ya boleh jadi nampak banyak gini abe beli sikit-sikit kau Beli gini. sikit-sikit. Minat saksum daripada orang tua lagi. Yo. Cek rumah ni ya minat dah mas. Jadi bukan kata ada ya dia asal ada lah ni dah. Hak asal ada apabila ali. Lepas tu duk beli sikit-sikit Beli siapa kau hari ni tu dah. Ni tulis tangan. Suka tulis tangan. Tulis tangan. Ni. Hak satu rumah ni. Satu ini aja. Yo. Nak alak apa tu hok kita nampak depan tu? Buat lakso. Buat lakso. Orang buat lakso. Buat lakso dulu mega tu. Ya buat lagi tu. Pusing tak ada kawah lewat bawah juga. Benda lain-lain lagi tu kalau kita tengok. Ni gapo ni kan? Sikit dulu. Ni gapo ni beh? Bagi mah dulu. Mah yang dulu. Sikit. Bahagian mah jamai dulu bek ni. Ni kaci baju tu 20 ribu. Kalau ni jual laku tak? Laku. Laku. Jual laku dengan kita jual ngemas saja pun laku. Ya. Kalau kita jual gini pun mahal lagi. Oh tu. Mahal lagi kerana je barang tak ada dah. Banyak kirim peracu. Oh. Boleh peracu tapi kita tak kita Taguh. sipel. Kok nak saksum? Ni kaki baju tu 20 ribu orang panggil. Orang panggil cicing butir timun. Cicing butir timun. Butir timun. Ni butir halal. Ya. Apa ni dah. Kau ni panggil cicing mata 3. Tu. Ni. Umur ya rata tahun belaka. Ni. Tak ada gapo bisa hap dia dah. Sepak. Jadi orang taruh tu siapa kat nak cucu ni. Ya. Ni kaki baju, biasa tengok tak? Dok. Tapi mah daripada mah yang dulu. Kaki baju kalau ni orang kata kaki baju ngongu. Orang buat dengan besi itu dia dah. Besi. Ni daripada mah. Ya. Ni nak ayat ni ala-ala emas hok dulu dah. Ni lebih kurang banyak lagi dah. Benda kita tak biasa tengok berlakon ni kalau kita tengok Fatih dengan jeg apa. Lebih kurang bagi hok kena waktu ubik dah. Kalau tepat tu jadi yak sepenuh molek, dia ke waktu ubik lah ni bagi hok kita tengok ni. Ni lebih kurang dengan suasana yo ni. Tengok rumah ni lebih kurang bak tikap. Atas tu habis dia duduk lah. Jadi sini lah kita nampak kuasa dia ni dah. Ni atas tu dia duduk. Nah tu. Ni tengok ni. Oh comel hebat lah. Saya bayar boleh. Kalau sikit lagi tu ada bagi dulu-dulu dah. Masya Allah. Jadi tepat orang mari ziarah boleh buku ramah ke apa. Jadi hebat juga dia adik ayah. Buat siapa hok nak mari ziarah tengok rumah hok belakang saya ni, boleh mari tapi kena telefon luang nah dulu dah. Buat siapa hok nak sokong beli baju ni supaya utungnya hok boleh ni dah dia nak pergi tolong orang susah, anak yatim dan nak bina tempat tak siap lagi supaya hujung tahun dengan izin Tuhan insya-Allah akan jadi tempat pipitapan bagi lama-lama hok kita tengok tu sepenuh molek jadi dia bukalah untuk orang hok nak mari tengok gapo itu ini. Video ni kalau jadi pedah Abi boleh sebar seseorang. InsyaAllah tu. Assalamualaikum.